Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, menu hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi asam laksa. Lepas tu mari kita tengok bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nak. Mula-mula Cik Tah ada bawang merah, Cik Tah ambil 200 gram. Lepas tu ni bawang putih Cik Tah ambil 20 gram. Ni cabai besar ni. Cabai besar ni Cik Tah ambil 20 gram. Lepas tu cabai melaka ni Cik Tah ambil 15 gram. Lepas tu Cik Tah ambil belacan ni Cik Tah ambil 20 gram saja nak. Lepas tu Cik Tah ada nenah. Nenah ni Cik Tah ambil 120 gram. Lepas tu ni cabai kering. Cabai kering ni Cik Tah ambil 10 gram. Lepas tu ikan ni ada 400 gram. Lepas tu asam jawa. Lepas tu asam kepin. Lepas tu daun cenohong. Lepas tu ayak. Lepas tu Cik Tah ada 1 tin sardin. Ikan sardin. Ikan dalam kurungan. Okey, lepas tu ikan Cik Tah tak buat banyak. Cik Tah ambil 40 gram saja. Okey, ukuran yang Cik Tah bagi ni ukuran untuk 400 gram. 40 gram pula. 400 gram. Tak sampai setengah kilo pun. Lepas tu asam jawa dengan asam kepin. Awak Cik Tah tak habaq berat berapa. Okey. Yang ni kita adjust sendiri. Asam laksa ni dia kena ada pedas dan betul-betul masam. Nak cerita bagi. Dia masam tu, dia pedas tu kita kata biar duk pecah peluh jantan tu. Allah pun nak kata. Kena pula dengan ayak sirap. Nak buat bagi duk pula tepi pantai. Cik Tah ni duk mampu dah. Lepas tu Cik Tah nak blend dulu bahan-bahan ni. Bawang putih, cabai belacan, nenah, cabai kering. Cik Tah nak blend sekali nak. Okay. Ambil Cik Tah nak pergi blend tu, tunggu Cik Tah nak pergi rebus ikan sekali nak. Kita nak hayun sekali. Cu. Okey, ni Cik Tah dah blend dia sampai lumat laik. Yang tadi nak bawang ros, cabai melaka, cabai besar, belacan, bawang putih, lepas tu cili kering. Nak blend semua sekali. Okey, lepas tu yang dalam balang blender Cik Tah ni ikan sardin. Ikan sardin pun boleh blend sekali. Kalau kata boleh masuk sekali dalam balang blender ni, boleh blend sekali. Disebabkan Cik Tah dah tak padan, Cik Tah buat 2 kali lah. Okey, lepas tu cukup senang, cukup mudah buat dia. Nak Cik Tah bagi. Makan pun sedap. Okey, kita akan panaskan periuk ni. Okey, kita tak perlulah nak tunggu panas-panas sangat pun tak payahlah sebab kita bukan nak cium. Okey, ni ayak rebusan ikan tadi. Nak kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Ayak rebusan ikan. Lepas tu yang ni masuk pergi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita masuk ikan sardin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita akan masuk asam kepin. Okey, kok-koklah anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah duk tanya, Cik Tah, kami ni selalunya masuk asam kepin sama dengan rebus ikan. Boleh nak masuk. Bukan kata salah, tak salah. Tapi Cik Tah segan nak cari dalam tu nak bawa keluar sekali, nak bawa masuk pula. Tak payah. Cik Tah punya senang masuk di dalam ni. Pakai haci dia duduk dalam ni. Tapi anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah kalau kata biasa buat macam tu, teruskan. Tak ada salah. Okey, tak ada salah. Okey, yang ni kita ketepikan dulu. Lepas tu Cik Tah akan isi ikan ni. Dengar pula. Okey, siap dah isi dia. Okey, isi dia macam ni. Jangan duk renyok dia, jangan duk ramah dia lagi. Biar dia duk bersatu macam ni. Tujuan kita nak dapatkan tekstur dia tu macam kita kata dia nampak isi ikan. Okey, lepas tu tulang kepala apa semua ni Cik Tah nak pergi blend habis dan Cik Tah nak ambil ayak tulang dia tu. Okey, cara Cik Tah nak siring tulang ikan ni tak payah, tak perlu penapis.
Nah cuma kita masukkan ayak. Lepas tu kita rasa bila kata dia sejuk, tulang tu akan mendak ke bawah. Bila kata ayak panas, tulang tu dia duduk atas. Jadi kita siring sikit-sikit. Kalau perlu tu macam anak-anak sahabat-sahabat kita yang mana yang baru nak belajar tu ambil besen besar. Okey, tinggal sikit dalam ni. Yang ni kita buat masuk pi dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita ikut step dah. Kalau kita buat sekali, kita buat dalam besen besar tu. Lepas tu tambah ayak lagi. Tambah ayak, kocok-kocok lah ni. Okey, dia punya kuah ni bukan dia pekat macam kuah laksa biasa tu. Tak. Dia kuah ni dia cayak. Nampak cayak tapi rasa dia tu nak buat bagi semua ada. Nampak ada cayak rozai tapi sedap nak cerita bagi. Okey, lepas tu kita terlepas apa-apa. Tu kita masuk lagi. Okey, lepas tu kita akan buah kali sikit tak apa. Tak terlepas. Okey. Okey, sudah. Dekat akhir cameraman kita nak tunjuk. Jadi habis dah isi ikan. Cara kita duk sirin, kalau kata anak-anak sahabat-sahabat kita, nak buat 20 kilo pun nak buat macam ni. Tak payah duk guna penapis nak buat bagi. Buat macam ni, bubuh dalam besen besar tu, pastikan ayak tu sejuk. Kadang-kadang kita duk campur dengan ayak abu ikan tu, dia panas, kena bagi sejuk, baru dia mendap tulang tu ke bawah. Kalau mana dia duk hangat tu, tulang tu dia akan terapung duk atas. Tapi bila lama-lama dia akan mendap lah. Tapi kalau kata kita nak buat cara cepat dia, campur dengan air sejuk nah. Okey. Lepas tu kita akan masuk. Okey dah. Tengok nah, nak sahabat-sahabat kita. Mana ada. Yang ni dia punya sisik ni. Okey, ayak suhu bilik. Ayak biasa, ayak pipe. Senang cerita dah. Okey. Okey ni kita nampak dah dia duk naik bok-bok dah nak cerita bagi kuah dia tu mendidih. Okey. Macam ni saja. Ambil garpu. Buat macam ni aja. Tak mau lenyek hampa kata dia halus sangat. Sekali dia masuk dalam ayak panas tu, dia haluslah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kok anak-anak sahabat-sahabat Cipta pakai ikan apa tu Cipta? Nak guna ikan sardin boleh, ikan selayang boleh, nak pakai ikan temenung pun boleh. Terserah anak-anak sahabat-sahabat kita. Setengah tu ada juga mereka ambil isi ni ikan kayu, ikan tongkoi, ikan raya. Dia lagi banyak isi. Kalau kata kita boleh dapatkan ikan, contohnya macam ikan temenung borek tu kan, kita kata dia isi dia tu tebal. Hak tu lagi lah banyak isi kita makan. Okey. Lepas tu kita akan masuk asam. Masuk semua sekali. Ni nak duk sudah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita akan masuk daun kesum. Okey, anak-anak sahabat-sahabat kita kalau ada daun bunga kantan tu, kalau nak masuk pun boleh. Disebabkan rumah kita bunga kantan tak ada bunga ruh, takkan nak bunga ruh kan. Tak ada, kita bubur dan kesum saja. Lepas tu kita akan perasakan dia. Okey, lepas tu kita akan perasakan dia. Kita akan masuk garam secukup rasa. Yang mana makan masin, lebihkan masin. Yang mana tak mau makan masin, kita kurangkan masin tu. Okey. Dalam kuah ni kita akan masuk lebih kurang 1 sudu KFC sahaja gula. Jangan banyak dia, bukan manis. Tapi dia ada rasa, dia tak naik. Macam mana kita kata dia secukup rasa. Lepas tu kita buat masuk Ajinomoto. Kalau kata tak mau pakai dia, skip pun boleh. Pun boleh. Okey, lepas tu kita akan tambah sedikit ayak. Kita nampak macam kuah dah pekat sangat kan. Kita akan nampak bagi ngam-ngam dengan payuk ni. Okey. Ayak ni kita berapa ni? Berapa duit ni? Berapa duit pula? Berapa ml ni? Okey, ikut kita kata kecairan mana-mana yang kita nak tu.
Nah, dia tak mau pekat. Dia tak mau pekat macam mana kita duk blend isi ikan tu, dia tak mau. Cuma kita kata sekali cayak dia punya kuah tu daripada kita mesin tulang ikan dan rebusan ayak ikan. Selain daripada tu kita kata ikan ni pun dia duk keluar tu pun dia ada lah juga manis-manis dia tu. Bukannya dia masuk saja. Dia masuk pun ada kira-kira juga. Nah, sahabat-sahabat kita. Okey, lepas tu tak sanggup, tak sabar nak tunggu makan. Lepas tu adjust sendiri. Yang mana tak rasa masam, tambah masam. Yang mana tak rasa garam, buh garam. Yang mana kurang perasa, masuk lagi. Hak tu terserah kat anak sahabat-sahabat kita. Yang tu nak, okey, lepas tu tunggu sat. Kita nak tunggu dia sampai kata dia menidih sekali lalu lagi. Lepas tu kita nak bridal. Tunggu. Ni laksa. Kita dah rebus awal dah. Ingat tip nak rebus laksa, rendam dia. Semasa nak rebus laksa tu, masukkan 2-3 keping asam keping. Bertujuan kita nak bagi dia warna dia tu putih dan tahan lama. Nah, kadang-kadang kita nak makan kan. Tengok-tengok dia macam dia berkanji kan. Dia jadi macam bertali. Kalau kita masuk asam keping dengan izin Allah nak bagi dia tahan lama. Bukannya tahan setahun. Kalau tahan setahun tu laksa tak rendam lagi. Ni yang dah rendam. Okay, lepas tu kita akan masuk bahan-bahan dia. Okay, biasalah bahan-bahan dia. Kita ada timun. Lepas tu masuk sedikit nenas. Yang mana suka banyak boleh je. Lepas tu kita akan masuk daun pudina. Yang ni lah kita kata penambah rasa dia tu. Dia masuk pudina, lepas tu masuk bawang. Senang je. Lepas tu kita akan masuk sebelah limau nipis ni. Sebelah, lepas tu kerat dua. Bukan apa, dah kita dalam ni dah ada masam dah kan. Ada dengan nenah. Lepas tu kuah ni pun dia mesti kena ada masam yang high, pedas pun yang high. Baru dia sedap. Tapi kalau kata kita ada anak-anak kecil tak makan pedas, kurangkan cabai kering tu. Kalau yang mana yang ambil pedas, kalau yang tak pedas tu tak apalah, biasa-biasa saja. Okey, tu dia. Tak panggil. Ni kuah kita pun dah bobok dah. Kita akan tutup api. Okey. Untuk tip pada anak-anak kita nak bagi kuah laksa ni dia tahan lama. Bukan pasal apa, cerita yang duk berkongsi ni atas pengalaman cerita. Sebab cerita dia buat catering, memang cerita buat laksa. Kita masak dia sampai kata dia naik kuah tu, dia naik kuah nin. Kuah nin tu maksud kata dia naik kuah jernih. Dia jadi macam berkelarah tu, dia naik sikit-sikit kuah jernih tu maksud kata okey. Lepas tu kita kata macam kata buih-buih lagu ni dia akan hilang sekali, bukan mengecut, dia akan hilang tu. Dia naik kuah tu insya-Allah dengan izin Allah. Kalau kata daripada pukul 11 tu kita hantar catering sampai pukul 4 pun elok lagi, masih elok, masih boleh dimakan. Okay, lepas tu kita ni tak sanggup dah telan elok sedap lah sahabat-sahabat buat nah. Ni yang umur terbuka ni kan. Boleh lah. Selalu kita buat laksa biasa kan. Cuba tengok buat laksa ni. Alhamdulillah, siap dah. Tak ada susah masak saja nak serta bagi anak-anak sahabat-sahabat kita nah. Cuba buat tengok nah. Lepas tu jangan lupa tip-tip yang kita berkongsi, yang kita kongsi tu nah, macam kita nak rebus laksa tu. Lepas tu kita nak sirin tulang ikan tu, nak memudahkan lagi pekerjaan kita. Kita ni lagi mana kita buat kerja cepatlah habis kerja kita. Kan mau duk leh tu bila nak siap. Ni dia, dia, ayak kenuri, ayak sirap, ayak manis. Lagi ayak merah, ayak kenuri. Apa nak kata dulu ni mau boleh pergi kedai-kedai kampung mesti ada sirapnya makan dengan laksa. Okey, sekian daripada cerita. Jangan lupa buat. Lepas tu jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.